saya melihat ada satu keperluan untuk membawa rewang komuniti strata ini di kawasan-kawasan perumahan, khususnya rumah paksa murah, yang perlu kita janahkan dan kita santuni masyarakat. Tapi alhamdulillah, saya lihat sambutan lebih hebat daripada rewang sekampung apabila saya buat di kawasan komuniti di rewang strata ini. Kerana mereka ni lebih nampak masyarakatnya rapat, lebih teratur, dan kalau kita lihat mereka ni ada komuniti dia masing-masing. Mereka ada persatuan marhaban, mereka ada persatuan silat, persatuan kompang, ada juga persatuan warga emas dan semualah. Jadi kita aktifkan mereka, dan apabila kita buat program seperti ini, mereka akan turun beramai-ramai. Sebab itu saya lihat bila kita rewang masak bersama, mereka ada kepala buat air, yang masak gulai, yang tukang sediakan sayur. Inilah satu menunjukkan masyarakat di kawasan perumahan ini ataupun rumah strata ini lebih nampak akrab. Dan bukan saja golongan orang Melayu, tapi saya lihat orang Cina, India dan kaum-kaum lain. Yang ini kita teruskan, dan apabila Yang Amat melihat program ini berjaya, alhamdulillah, untuk tahun depan dia tambah lagi dana untuk saya teruskan program-program seperti ini. Dan juga saya berharap para penduduk dapat bekerjasama dengan pihak pengurusan untuk memanfaatkan platform rewang komuniti ini untuk kukuhkan perpaduan dan sebagainya.